Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan pembentangan analisis kadar penukaran rupiah Indonesia pada tahun 2021 hingga 2025. Perkenalan. Kadar penukaran wang asing merujuk kepada nilai mata wang sesebuah negara berbanding mata wang negara lain seperti USD. Nilai rupiah Indonesia memainkan peranan penting dalam perdagangan antarabangsa, pelaburan asing dan kestabilan negara. Perubahan nilai rupiah memberi kesan kepada inflasi, harga barang import dan kos sara hidup rakyat. Latar belakang. Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh perdagangan antarabangsa, pelaburan asing, harga komuniti dunia, kestabilan ekonomi global. Oleh itu, perubahan nilai rupiah memberi kesan besar kepada ekonomi negara. Pada tahun 2022, mula melemah. Pada tahun 2022, rupiah mula melemah ke kadar Rp15,000 USD. Kenaikan kadar faedah oleh Amerika Syarikat menyebabkan pelaburan beralih kepada USD. Keadaan ini menyebabkan tekanan terhadap nilai rupiah. Okey, seterusnya adalah analisis kadar pertukaran rupiah Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Pada tahun 2022 merupakan tahun yang mencabar bagi ekonomi Indonesia. Pengukuhan dolar AS dengan kenaikan kadar faedah global dan aliran keluar pelaburan asing menyebabkan rupiah semakin melemah berbanding dengan USD. Pada tahun 2022, pengukuhan dolar AS kenaikan kadar faedah oleh Federal Reserve AS menyebabkan USD semakin kukuh berbanding dengan mata wang negara lain. Seterusnya, kadar kenaikan faedah global. Bank Pusat telah banyak menaikkan kadar faedah untuk mengekang inflasi dan menarik aliran modal keluar dari negara berkembang. Inflasi global tinggi, harga komoditi dan tenaga meningkat. Aliran keluar pelaburan asing. Seterusnya, petunjuk ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan ekonomi 5.31%. Ekonomi masih berkembang walaupun lebih perlahan berbanding pada tahun 2021. Seterusnya, inflasi. Inflasi meningkat akibat harga makanan dan tenaga yang lebih tinggi. Seterusnya, ekos semasa. Defisit ekos semasa melebar kerana kenaikan harga import tenaga. Pelaburan asing FDI masih positif tapi lebih tinggi. Ketidaktentuan rupiah ini juga memberi kesan kepada ekonomi dan rakyat. Antara kesannya ialah harga barang import naik, barang import seperti makanan, minyak dan elektronik menjadi lebih mahal. Seterusnya, kos sara hidup semakin meningkat. Kos sara hidup meningkat, tekanan inflasi menyebabkan kos sara hidup rakyat meningkat. Seterusnya, kuasa beli menurun. Nilai rupiah yang lebih rendah mengurangkan kuasa beli rakyat. Seterusnya, sektor perniagaan terkesan kos import bahan mentah meningkat. Seterusnya adalah pada tahun 2023, kadar pertukaran rupiah Indonesia menunjukkan kestabilan. Rupiah tertekan, ekonomi hadapi kestabilan global. Pada tahun 2023, tahun yang penuh cabaran bagi ekonomi Indonesia. Rupiah melemah akibat ketidaktentuan global, inflasi dunia yang tinggi dan aliran keluar modal asing. Contohnya adalah pertukaran rupiah USD. Punca-punca rupiah melemah pada tahun 2023 adalah pengukuhan dolar AS, inflasi global tinggi, ketegangan geopolitik, aliran keluar modal asing. Kesan ini adalah menyebabkan kos import meningkat, inflasi meningkat, kuasa beli rakyat menurun dan tekanan kepada sektor perniagaan. Contohnya, sektor perniagaan, kos operasi meningkat, keuntungan syarikat menyusut, terutamanya sektor import. Namun begitu, kerajaan telah mengambil tindakan. Contohnya Bank Indonesia telah dengan menaikkan kadar faedah untuk menstabilkan rupiah dengan mengawal inflasi. Tentunya kerajaan Indonesia juga telah ambil intervensi di pasaran mata wang untuk mengurangkan turun naik rupiah.
Seterusnya lah mengukuhkan rizab antarabangsa. Indonesia yang kekal pada tahap sehat melebihi USD 140 bilion USD. Seterusnya lah kerajaan Indonesia telah melaksanakan dasar fiskal yang lebih berhati-hati. Seterusnya lah hati-hati. Seterusnya lah pada tahun 2024 pemulihan ekonomi pada tahun 2024 menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi Indonesia. Pelaburan asing meningkat, inflasi lebih terkawal dan keyakinan pasaran bertambah baik. Faktor-faktor dari pemulihan ekonomi lah pelaburan asing meningkat, realisasi FDI mencecah 24.2 bilion USD, meningkat kepada 16.5% berbanding pada tahun 2023. Ekspor kukuh, permintaan terhadap komoditi utama seperti nikel, sawit dan alam batu terus meningkat. Inflasi terkawal, dasar monetary dan fiskal stabil. Dengan ini secara tidak langsungnya kesan memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizwan bin Bahudin, nombor metrik 289341. Okey, untuk seterusnya iaitu punca perubahan dalam analisis kadar pertukaran rupiah Indonesia 2021 sehingga 2025. Di sini terdapat dua faktor, iaitu pertama faktor global dan faktor domestik. Faktor global iaitu kenaikan kadar faedah, kedua inflasi global serta konflik geopolitik. Manakala faktor domestik pula dasar kerajaan dan aliran pelaburan asing serta prestasi ekonomi Indonesia. Dan kepada rakyat pula iaitu harga barang import semakin meningkat dan kos sara hidup semakin naik tinggi. Inflasi memberi tekanan kepada rakyat serta nilai mata wang mempengaruhi kuasa beli. Terusnya iaitu tindakan dan cadangan pula, iaitu tindakan kerajaan mengawal kadar faedah, menggalakkan pelaburan asing serta dasar fiskal dan monetary. Bagi cadangan pula iaitu mengurangkan kebergantungan kepada USD serta meningkatkan ekspor dan pelaburannya pula adalah rupiah Indonesia mengalami turun naik sepanjang tempoh 2021 sehingga 2025. Walaupun berlaku ketidakstabilan dasar kerajaan dan peningkatan pelaburan membantu memulihkan ekonomi negara. Seterusnya kita boleh melihat keratan Akbar yang telah dipaparkan dalam slide seterusnya. Kita boleh tengok Indonesia sees commodities driving 2021 export to record 230 billion. Assalamualaikum, nama saya Nabila Wahidah binti Abdul Nawab, nombor metrik 274889. Seterusnya kita melihat keratan Akbar bagi tahun 2021. Artikel Reuters bertajuk Indonesia Exit Recession with 7% GDP growth in quarter 2. Ia melaporkan bahawa Indonesia berjaya keluar daripada kemelesetan ekonomi dengan mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 7.07% pada suku kedua tahun 2021. Pemulihan ekonomi ini telah meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Indonesia dan membantu menstabilkan nilai rupiah selepas tempoh ketidaktentuan akibat pandemik COVID-19. Slide ini
Slide ini menunjukkan paparan artikel sebenar yang diterbitkan oleh Reuters dan dipaparkan melalui investing.com. Artikel ini menjadi bukti bahawa pertumbuhan ekonomi yang kukuh selepas pandemik memberi kesan positif kepada prestasi mata wang Indonesia dan meningkatkan kestabilan pasaran kewangan negara tersebut. Slide seterusnya bagi tahun 2022 pula, artikel Reuters bertajuk Indonesia Central Bank remains in FX market to prevent excessive rupiah fall, yang menjelaskan tindakan Bank Indonesia untuk campur tangan dalam pasaran pertukaran asing. Pada ketika itu, nilai rupiah mengalami tekanan akibat pengukuhan dolar Amerika Syarikat dan ketidaktentuan ekonomi global. Bank Indonesia mengambil langkah intervensi bagi mengurangkan kejatuhan nilai rupiah dan memastikan kestabilan pasaran kewangan negara. Slide ini memaparkan artikel yang berkaitan dengan usaha Bank Indonesia dalam mempertahankan nilai rupiah. Daripada artikel ini, kita dapat melihat dasar monetary dan campur tangan Bank Pusat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kadar pertukaran mata wang sesebuah negara. Sebagai kesimpulan, kadar pertukaran rupiah Indonesia sepanjang tahun 2021 hingga 2025 dipengaruhi oleh pelbagai faktor ekonomi domestik dan antarabangsa. Pada tahun 2021, pemulihan ekonomi membantu mengukuhkan kedudukan rupiah. Namun, pada tahun 2022, pengukuhan dolar Amerika dan ketidaktentuan global memberi tekanan kepada mata wang tersebut hingga memerlukan campur tangan Bank Indonesia. Oleh itu, kestabilan ekonomi, dasar monetary yang berkesan dan keyakinan pelabur merupakan faktor penting dalam menentukan prestasi kadar pertukaran rupiah. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami mengenai analisis kadar pertukaran rupiah Indonesia 2021 hingga 2025. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.